Tuan-tuan dan diri saya sendiri, kesemua kita. Sebab tu dalam mukadimah tadi saya sebut, kalaupun kita tak masuk dalam neraka, insya-Allah kita tetap akan melihat neraka Jahannam. Maka dengan itu seluruh penduduk mahsyar akan melihat neraka Jahannam walaupun mereka ahli syurga. Dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Apabila sampai 500 tahun sebelum sampai ke mahsyar, mereka mendengar suara Jahannam, lalu rebah penduduk di mahsyar. Berkata Allah, ketika mereka semua berdiri di mahsyar, mereka melihat letusan-letusan daripada perut neraka Jahannam yang terpancar daripada dalam neraka Jahannam, letusan-letusan yang berwarna hitam gelap gelita. Kerana api neraka Jahannam itu gelap, maka letusan yang dipancar dan diletuskan itu gelap. Allah Ta'ala sebut satu letusan itu besarnya seperti sebuah istana. Ketika menghuraikan ayat Al-Quran ini, Nabi kata bahkan sebesar sebuah bandaraya ataupun sebesar sebuah negeri. Yang tu baru letusan dia, bukan dalam neraka Jahannam lagi. Baru yang merecik. Orang Kedah kata hak merecik baru.